Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuzraifah. Saya mempunyai anak Cornelia de Lange syndrome. Anak Cornelia de Lange syndrome ni adalah anak yang jarang jumpa. Antara 10 hingga 30 ribu kelahiran, hanya satu sahaja yang ada. Jadi anak saya ni anak yang pertama. Masa mengandung memang tak nampak pun apa-apa yang abnormal pada dia. Lepas melahirkan dia secara C-section dengan emergency caesar, baru nampak fizikal dia macam ni lah, Cornelia de Lange. Antara ciri-ciri Cornelia de Lange syndrome ni, fizikal muka dia, mulut dia ada cleft palate. Kebanyakannya CDLS, kita panggil CDLS kebanyakannya memang ada cleft palate ataupun langit tu tinggi. Jadi dia orang ni memang susah untuk sucking, susah untuk menghisap. Memang masalah pada feeding. Dulu dia pakai tube dekat hidung. Jadi lama-lama kita tukar tube dia dekat perut supaya dia boleh menyusu lah, supaya dia boleh hidup. Dia tak boleh nak makan menggunakan oral. Jadi dia boleh hidup, berjalan memang agak lambat. Feeding sampai sekarang tak boleh guna tube, lebih selamat. Untuk buat operation pada cleft palate tu kemungkinan berisiko untuk dia sebab dia punya rahang ni sangat kecil. Jadi daripada kita ambil risiko untuk buat operation pada rahang dia sampai mungkin dia tak nak buka mulut apa semua, lebih baik kita jangan buat. Dalam keluarga saya dan keluarga suami saya tak ada sejarah anak yang ada anak OKU, anak yang ada anak yang sindrom, tak kisah autism ke sindrom, tak ada. Memang tak ada. Kami semua normal. Jadi bila ada anak macam ni, macam-macam benda lah yang saya kena belajar, macam-macam perkara lah yang saya kena belajar. Dalam sebulan jugalah saya ambil masa untuk terima kenyataan yang saya ni ada anak yang macam ni dan saya perlu jaga dia, saya perlu bagi dia rawatan dan saya perlu hantar dia ke hospital gerak, terapi dan seterusnya lah. Jadi saya pun tenangkan diri, kemudian kita buatlah step by step. Pergi jumpa doktor, kita pergi jumpa terapi, kita tanya anak-anak yang ada macam ni. Rawatan untuk anak saya sepanjang hayat dia. Sepanjang hayat. Dia banyak klinik dia akan pergilah. Pediatrik, genetik, rehab, sepanjang hayat. Saya jumpa dengan tender touch terapi ni. Masa tu, ni nama anak saya Wan Anggun. Sorry, tak bagi tahu nama dia. Anggun ni dia terapi dekat UiTM Puncak Alam. Saya jumpa dengan Puan Fiza, iaitu founder pada tender touch ni. Dia datang untuk tengok anak saya. Jadi masa tu Puan Fiza ni dia bagi tahu dengan saya, kalau ada masa pergi tempat dia, pergi tempat pusat terapi dia, hantar Anggun ni dekat sini lah. Jadi saya pun hantar dia masa umur dia setahun lebih. Dan rezeki saya juga, Puan Fiza, founder pada Tender Touch ni, sponsor lah Anggun ni. Saya cuma bayar komitmen saja setiap bulan untuk Anggun ni dapatkan terapi dekat sini. Jadi terapi dengan dekat sini daripada Anggun umur dia setahun lebih, sekarang umur dia 7 tahun lebih. Daripada dia tak boleh duduk, sekarang alhamdulillah dia dah boleh meniti. Maknanya dia pegang barang ataupun meja, dia meniti. Meniti tapak macam tu lah. Untuk rawatan Anggun lah saya cerita. Saya bawa dia pergi hospital. Dia ada klinik mata, genetik, rehab tu untuk dia berjalan lah, terapi. Okay, jadi bila saya dah datang sini, saya kurangkan satu terapi di hospital, fisioterapi dengan occupational terapi. Jadi saya datang sini, saya ganti dengan tempat ni. Lepas tu ENT, iaitu mulut dia lah, ENT supaya dia boleh bercakap ke, supaya dia boleh menelan ke. Doktor akan bantu. Kita akan bincang dengan doktor apa yang nak buat. Kalau macam Anggun ni, dia tak boleh nak menelan. Lepas tu dia punya telinga pun ada problem. So kita pergi check juga telinga dia. Jadi mereka nak check tahap mana dia punya telinga tu, sama ada tahap yang teruk ataupun tahap yang sederhana ataupun mild. Sejak saya ada anak ni, pertama sekali saya fikir cita-cita saya dah tak ada. Saya ada cita-cita, saya ada impian untuk hidup saya. Saya ada rasa macam, aku nak masa depan aku macam ni. Aku nak hidup aku macam ni.
Tapi bila saya lahirkan dia, semua hancur, semuanya musnah. Saya rasa macam semua hidup saya macam gelap. Saya dah tak boleh nak teruskan hidup saya tak boleh nak teruskan cita-cita saya. Sebab saya kena jaga dia. Jadi jaga dia memang sukar. Saya terpaksa berkorban. Lama-lama okey, saya tahu setiap orang, setiap parents yang ada anak macam ni, kadang-kadang dia akan rasa down. Kenapa dia akan tanya pada diri dia. Tapi sebenarnya cuba kita tukarkan benda yang negatif yang selalu lalu dekat dalam diri kita ni kepada sesuatu yang positif. Dia ni kita anggap bukan ujian bagi kita, tapi dia ni adalah satu anugerah bagi kita. Bila kita tukar benda tu, kita pun akan sentiasa jadi positif. Dan saya harap anak-anak yang ada anak OKU, anak sindrom yang lain yang perlukan penjagaan rapi macam dia, saya harap ibu bapa jangan berputus asa. Kerana anda ini seorang yang sangat hebat. Orang lain tak lalui benda macam ni. Orang lain tak Allah bagi macam ni. Jadi memang anda adalah manusia yang sangat hebat.